Ini adalah pembedahan yang menyeksakan apabila lelaki kurang tinggi berhasrat menjadi lebih tinggi. Moses Gibson dari Minnesota menjimatkan $170,000 bekerja sebagai engineer dan pemandu Uber untuk membayar seorang pakar bedah bagi mematahkan kedua-dua kakinya dan meletakkan batang logam di dalam. Logam ini kemudiannya dipanjangkan secara perlahan-lahan dengan sangatlah sakit setinggi 1 milimeter setiap hari. Ini akan disambung sehingga mencapai panjang yang diingini dan tulangnya kemudiannya boleh bersambung secara semula jadi. Pembedahan ini sangatlah lama dan rumit sehingga dia perlu belajar untuk berjalan semula. Bagaimanapun, selepas dua pembedahan yang mengubah tingginya dari 150 cm ke 180 cm, beliau berkata yang dia kini tidak mempunyai masalah untuk bercakap dengan mana-mana wanita dan kini dia dah ada girlfriend. Persoalannya, adakah anda rasa ini berbaloi atau tidak? Tolong komen sikit.